Aurat ini termasuknya apa? Lenggang-lenggok. Aurat itu termasuk ialah gaya bercakap. Aurat itu juga termasuk di dalamnya ialah bau-bauan. Ini yang saya katakan tadi, aurat bukan yang di antara dua paha ataupun bahagian dada saja. Aurat itu luas. Saya pakai jubah lah ustaz, saya tutup aurat. Tapi awak menari tegedek depan orang ramai. Awak masih mendedahkan aurat awak. Ustaz faham tak? Saya pakai jubah tau. Saya pakai tudung. Di mana saya mendedahkan aurat? Bila awak menari terkinja-kinja di hadapan orang ramai, awak menari terkinja-kinja itulah aurat. Sebab apa dia kata dia tutup aurat? Dia perasan bahawa dia pakai menutup aurat tu dah tutup. Sedangkan aurat mempunyai makna yang luas. Termasuklah tadi ialah cara berjalan. Kalau cara dia berjalan, walaupun dia pakai baju kurung, cara dia berjalan itu menarik perhatian orang, masih dikira tidak menutup aurat. Jadi tuan-tuan, saya harap faham ni makna aurat. Suara dia, suara bagi mazhab kita Syafi'i, bermula suara ni bagi orang perempuan taklah dikira aurat sepenuhnya. Tetapi bila dia menarik perhatian orang lain dengan suara dia, maka pada masa itu suara dia dah dikategorikan sebagai aurat. Tetapi kalau suara dia tidak dicantikkan, dia cikgu sekolah, memang kena menjerit di sekolah. Dia perniaga, makcik, sekilo rambutan berapa ringgit? Yang tu RM5. Hak baru tu RM8. Tak ada siapa nak steam dengan suara dia, tak ada masalah pak. Tapi suara tu dicantikkan sampai orang nak syahwat dengan dia, orang seronok dengan dia, orang minat dengan dia. Yang itulah aurat. Termasuklah bau-bauan. Dia ada ketiak yang berbau. Katalah orang perempuan ni dia ada ketiak bau. Bila dia duduk dengan orang, orang pening kepala tengok dia, sakit kepala ni, ketiak jenis apa lah. Maka dia pun ambil penyah bau. Dia sapu dekat ketiak dia, supaya bau dia itu tak menyusahkan orang. Itu bukannya aurat. Yang aurat tu apa? Dia sembur minyak wangi, sampai orang pakak duk tengok dia. Itulah aurat pada dia.